Hari ini, kita berhenti sejenak mengenang kisah perjalanan seorang guru. Penuh dedikasi, cinta dan pengorbanan. Seorang pendidik yang telah mencipta ribuan bintang di langit masa depan. Bumi hutan melintang menyaksikan kelahiran seorang putera pada tanggal 19 April 1969. Bukti cinta kepada pasangan Allahyarham Haji Muhammad Asgar bin Hassan Dais dan Allahyarhamah Hajaruliah binti Dasmin. Langkah awal pendidikan beliau bermula di Sekolah Kebangsaan Tanjung Bayan pada tahun 1973. Beliau meneruskan perjalanan menimba ilmu di SMK Khair Johari, Sungai Sumun dan seterusnya di SMK Seri Perak, Teluk Intan. Minat dan dedikasi terhadap dunia pendidikan membawanya ke Maktab Perguruan Teknik Kuala Lumpur. Seterusnya melakar kejayaan dengan memperoleh ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan dari Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Tidak terhenti di situ, beliau melengkapkan diri dengan sijil kelayakan profesional pemimpin pendidikan kebangsaan sebagai tanda kesungguhan dalam memimpin dan berbakti. Tanggal 4 Disember 1989 menjadi saksi bermulanya khidmat bakti beliau dalam dunia pendidikan. Bermula di SMK Cangkak Lada, beliau menabur jasa dengan penuh iltizam sebelum meneruskan khidmat di SMK Sungai Ranggam. Kepakaran dan komitmen beliau membuka ruang untuk berbakti di Pejabat Pendidikan Daerah sebagai penolong PPD Kokurikulum Votek. Seterusnya diangkat sebagai Ketua Unit Akademi. Langkah kerjaya terus mekar apabila beliau dilantik sebagai penolong kanan pentadbiran di SMK Layang-Layang Kiri. Seterusnya, beliau menyandang jawatan pengetua di SMK Datuk Seri Maharaja Laila. Keunggulan kepimpinan beliau terserlah dengan pengiktirafan sebagai pengetua cemerlang pada tahun 2023.
Destinasi terakhir perkhidmatan beliau ialah di SMK Sultan Abdul Jalil Shah yang menutup tirai kerjaya dengan penuh gemilang pada 18 April 2026. Di sebalik kejayaan yang dikecapi, berdiri teguh seorang insan bergelar isteri, Puan Hajah Sapiah binti Haji Ali, yang dipertemukan di Maktab Perguruan Teknik Kuala Lumpur. Ikatan suci yang terjalin pada 25 Oktober 1992 ini dikurniakan 4 cahaya mata sebagai penyeri kehidupan. Teringat saat bersamamu, kau kecup keningku di sampingmu. Kini hanyalah tinggal kenangan saat bersamamu. Ucap janjimu yang takkan pernah untuk pergi meninggalkan aku. Namun semua hanyalah semu. Kini kau pergi meninggalkan Kepada Tuan Haji Muhammad Nur Amin bin Muhammad Asghar, Pengetua Cemerlang SMK Sultan Abdul Jalil Shah, kami ingin mengucapkan Selamat Bersara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mengucapkan Selamat Bersara. Assalamualaikum semua. Kami dari Barisan AKT Pejabat ingin mengucapkan selamat bersara kepada Tuan Haji Muhammad Hamid bin Muhammad Asghar. Di kesempatan ini, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu yang telah banyak mengajar kami, membantu kami dari segi kerja harian kami di sekolah. Cikgu tak lekang-lekang memberi nasihat pada kami untuk meneruskan perjuangan kami dalam bidang pekerjaan ini. Di sini juga kami ingin memohon ribu kemaafan andai kata sepanjang kita bekerjasama ada salah silap yang kami lakukan, senda gurau yang kita bersama-sama hari ini, mohon keampunan. Semoga cikgu akan lebih sihat lepas bersara ini dan sentiasa bahagia bersama keluarga tersayang. Cikgu, ingatlah kami di dalam doa cikgu. Kau tiba bagaikan pelangi, tak
bercahaya namun kau berseri, tapi cukup menghiburkan hati ini. Cikgu adalah terbaik untuk kami. Selamat bersara Cikgu. Bye-bye. Assalamualaikum. Kami wakil daripada Pembantu Makmal mengucapkan selamat bersara kepada Tuan Pengetua Cemerlang. Semoga Tuan Pengetua diberi kesihatan yang baik dan sentiasa dalam redaan Allah. Selamat bersara. Selamat bersara, Cikgu. Kami mengucapkan selamat bersara kepada Tuan Pengetua. Bye. Selamat bersara Tuan Pengetua. Kini tinggal kenangan saat-saat kita bersama. Sungguh sangat ku merindu sentuh peluk manja kamu. Selamat tinggal yang aku cinta, semua kisah tentang cinta kita kan ku kenang kau selamanya di dalam hatiku. Kini tinggal kenangan saat-saat kita bersama. Sungguh sangat ku merindu sentuh peluk manja kamu. Selamat tinggal yang aku cinta, semua kisah tentang cinta